Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semua sihat-sihat lah. Ada geng, hari ni berjalan-jalan dekat kebun, jumpa pula si Malaon ni kan. Dah diajak aku pergi parit kan. Pergi parit kan. Dia ajak aku pergi mancing lagi. Layankan aja lah kan. Ada kan, kita tengok je lah strike-strike yang ada kalau dah malam nanti, sebab siang lagi dia belum nak makan. Right, terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Marilah kita terjalah parit-parit semaan ni kan. Kalau ada ikannya, layan dulu. Ini pun sama juga. Makan sikit-sikit, lepas tu senyap. Ikan puyuh rasanya ni geng. Siang lagi kan. Kita try geng. Woi, apa ni? Oh, tikus. Okay, kita try sepanjang parit ni geng. Jauh ni, sampai ke sana tu jauh. Woi, makan. Apa puyuh? Puyuh, cakap puyuh. Memang puyuh lah geng. Puyuh makan tak kena. Arat saya umpankan cacing je geng. Umpan cacing tu dia. Dia sepatutnya kena penuh ni. Tapi memandangkan puyuhnya yang makan, biar dulu, kita bagi dia makan dulu. Right, kita kocak-kocak lagi. Kawan dah dapat puyuh dah. Okey, kita kocak-kocak lagi ya. Bagi puyuhnya nak makan dulu. Puyuh makan dulu ya. Itu dia. Kawan dah dapat puyuh dah. Ui, boleh tahan. Gedi kuih, gedi. Aduh, boleh tahan puyuhnya. Susah. Okey. Nak kita tengok strike apa yang ada. Puyuh ke, lembat ke. Meanwhile, Lagi geng, kawan pun tengah melenteng pun tak habis lagi, nampak kan? Tak habis melenteng. Tu dia. Oi. Saiz padu juga geng. Saiz padu juga ni. Nampak? Kawan muka dah senyum lah. Boy. dengan rongaknya. Aku punya bila lagi ni. Alhamdulillah geng. Ini saya pindah geng. Tadi tempat tadi tak ada hasilnya geng. Ini saya pindah geng. Alhamdulillah. Saiz memang saiz padu geng. Tu dia. Saiz padu geng. Padu mantap. Tempat tadi tak ada, cuma alung je yang dapat tadi. Pindah barulah ada. Alhamdulillah. A few moments later. Aduh. Tu dia. Sedang-sedang elok dimakan, sedang-sedang buat sup. Asal kau tak kopi atas ni? Tak ada. Muka ada sunyi. Tak masalah, satu tempat seko lah ya. Aduh. Penat lah nak pindah-pindah. Ni pun dah senyap pula. Makan sekali dah tak nak makan lagi. Tak apa, kita teruskan perjuangan. 1 minute 37 seconds later. Makan.
Aduh. Saiz padu, geng. Alhamdulillah. Itu dia. Itu dia. Alhamdulillah. Saiz juga nih, geng. Nampak tuh. Saiz buntut. Alhamdulillah. Ini pun pindah lagi, geng. Tapi kita tak pindah jauh-jauh, kita pindah sebelah-sebelahnya saja. Kita pindah jauh-jauh sangat lah. Sebelah-sebelahnya saja. Tu dia. Panjang, hitam, padu. Dia punya tarik seram. Nampak? Ini memang saiz lah. Semua sini alhamdulillah lah, saiz lah. Cuma dia lambat je lah makannya. Boleh, geng. Muka kawan ada sunyung lah. Ini hari ya, dia juara lah. Sudah 3 ekor dia. Dia sudah 3 ekor. Saya baru 2 ekor. Tak apa. Tak apa, kita kasih lawan sama dia. Dia makan, geng. Padu, geng. Padu. Baru je letak, geng. Dia dah makan. Saiz memang padu mantap. Saiz memang padu mantap, geng. Tu dia, geng. Letak je. Sud dia makan. Ni saiz padu mantap. Sini memang saiz lagi. Tapi itulah makannya. Pindah makan. Pindah senyap. Pindah susah nak makan. Macam itulah. Pindah baru dia nak makan. Pindah lagi tak ada. Alhamdulillah. Strike ketiga, geng. Santap. Tak kena, geng. Makannya. Itu puyuh yang makan, bukan puyuh. Aduh. Sangkut aku. Aduh, sangkut lagi. Meanwhile, kita tahulah apa yang makan. Try saja. Oi. Inilah yang mengerjakan aku ni tadi. Dia sangkutkan aku punya pancing. Dia dah ni punya kerja. Tapi saiz, kan. Saiz. Dia punya kerja pun saiz. Tu dia. Tu dia. Alhamdulillah. Saiz juga. Inilah dia punya kerja, tukang-tukang sangkut. Dia lah. Alhamdulillah. Padu. Puyuh padu. Okay, geng, yang ni memang betul-betul pelik ni, geng. Ikan ni memang betul-betul pelik. Makan tak apa tak, pelampung goyang tak apa tak. Tapi dia kena. Boleh tahan lah. Saiz, geng. Saiz tu. Pelampung tak goyang. Ingat nak angkat aja. Tapi dia makan. Tak ada aku nak angkat, aku nak pindah lah. ada dia. Tengok ada. Boleh tahan. Tapi makan tak tahu. Tiba-tiba ada. Aduh. Alhamdulillah. Yang ni dia baru makan, pelampungnya baru goyang-goyang. Tapi kecil lah. Anak dia pula sampai. Ini kecil. Sedih. Alhamdulillah. Ada,
tapi kecil. Pelampung dah hilang geng. Ini joran pelampung dah hilang. Sentak dia geng. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, tak kena. Puyuh lah. Aduh. Puyuh lah geng. Tenggelam geng. Pelampung dah tenggelam geng. Tak tahu ke mana perginya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Alhamdulillah. Tu dia. Tak besar lah, tapi ada lah. Tu dia. Alhamdulillah. Tak besar tapi ada. Dah banyak tempat ni, pusing sana pusing sini. Pindah. Kat sini baru dia nak makan. Alright. Layan lagi. Kita bawa geng, kita bawa bismillah. Aduh, sangkut pula. Aduh, sangkut geng. Aduh, lubuk kita dah kacau pula tu. Kacau dah tak ada ni. Takpelah, kita layan lagi. Hilang lagi. Oh, dah bawa masuk ke dalam. Dah tak kena. Tak kena. Aduh. Ni apa ni, kayu? Aduh. Macam dimakan je lagi. Ya, makan lagi lah, tapi macam dah tak goyang je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena juga. Ada. Ada geng. Tu dia. Tahu dia mana selitnya. Sangkutkan pancing aku. Alhamdulillah. Tak tahu strike ke berapa. Ke 6 kot. Kurang macam tu lah. Alhamdulillah. Boleh tahan jugalah. Saiz juga. Okey geng. Alhamdulillah. Itulah hasilnya geng. Ui, penuh rupa tong aku. Strike tak banyak sebenarnya. Cuma saiz dia yang buat dia banyak. Rasa strike cuma 6 atau 7 ekor, rasa macam tu. Tapi dia gorgon-gorgon geng. Gorgon-gorgon. Sebab tu tong ni penuh. Alhamdulillah. Tengok pula kawan kita. Apa hasil dia? Ada ke tak ada? Ada makan lagi? Tak ada? Makan? Aku tak boleh slow. Tengah makan geng. Tak boleh slow. Tengok hasil dia. Oh, dia letak air ke apa ni? Apa dah. Memanglah geng, saiz gorgon geng, nampak? Ada berapa ekor ni? Apalah mulut aku masuk lalat pula ni. Ui. Dia lah malam ni malam saiz lah. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Muka tara kumpau lah kan. Kira tak menyesal lah malam ni pergi kan.
Alhamdulillah geng. Itu sajalah strike yang ada. Kan. Tak kumpau, tempat agak menarik jugalah, tapi banyaklah kali pindah kan, untuk habiskan satu baris ni. Banyak kali pindah lagi. Dekat sini baru dia nak makan. Tapi itulah, alhamdulillah adalah hasil ni. Alright, terima kasih anda menonton, terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insya-Allah saya akan bantu, insya-Allah. Kita jumpa lagi next video. Tu dia. Ever lah video apa. Assalamualaikum. Bye bye.